أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai-bagai nikmat, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman, hingga dapat sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita masuk pada bab atau perbincangan yang seterusnya daripada kitab Fiqhul Akhlaq. Edisi terjemahan muka surat 133, edisi bahasa Arab muka surat 184, jilid yang pertama, iaitu qillatul hadithi wal i'radu 'anil lagwi, sedikit berbicara dan menghindarkan diri dari kesia-siaan. Bahawa ni kita baca perbahasan berkenaan perbincangan berkenaan dalam kita bercakap, adab kita bercakap, kita kena memperbanyakkan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap percakapan kita sentiasa nak ingat kepada Allah ni susah. Lalu bagaimana nak kena buat? Kita sedikit kan kita kecek. Jangan kecek banyak. Kalau kecek banyak tapi tak ada unsur-unsur at-tazkir billah seperti mana kita sebut sebelum ni, tak ada peringatan supaya ingat kepada Allah, tak ada peringatan supaya takwa kepada Allah, maka kita sedikitkan bilangnya kita kecek. Dalam sehari ni berapa kali, berapa patah perkataan kita kecek. Gaji kira ke tak kita? Tak kira. Start bangun pagi esok tak kira. Berapa patah perkataan kita kecek. Kita tak kira tapi ada hak tolong kira untuk kita. Malaikat tolong kira untuk kita. Menurut kajian ahli perubatan lah, dia kata kita kecek manusia normal ni, purata mereka kecek lebih kurang 20,000 patah perkataan sehari. Jadi 20,000 ni banyak. Kalau kita nulis tesis tu siap hari tu je. Kalau kecek kita tu jadi satu tesis, pakai siap sehari sama sudah siap 20,000 patah perkataan. Dan dalam 20,000 patah perkataan tu, kita tak boleh nak jamin berapa persen percakapan kita tu kerana Allah, berapa persen percakapan kita dianggap oleh para malaikat sebagai kata-kata hak molek, dan berapa persen sebagai hak tak molek. Jadi untuk lebih berhati-hati, maka kaedah yang dibuat oleh para ulama, dan kaedah ni disebut oleh hadis Nabi sendiri. Siapa beriman kepada Allah, maka dia kena kecek benda baik, falyakul khaira, kena kecek benda baik. Kalau tak boleh juga, maka kena dia. Sebab kalau tidak, kalau kita kecek itu bukan benda baik, tentu dia akan melibatkan benda tak baik. Jadi nak mengelakkan daripada perkara tersebut, maka kita kena korekkan bilangan kita kecek. Famin sifati ahli iman al-i'radu 'anil lagwi. Tamu Syekh kata antara ciri-ciri orang beriman ni adalah dia mengelakkan atau dia menghindarkan diri daripada benda hak sia-sia. Orang beriman sebab dia percaya di akhirat kelak, setiap saat dalam kehidupan dia ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana akan dipersoalkan oleh Allah, maka mereka ni takut. Untuk mengenasi takut lagu mana? Maka mereka mengelakkan diri daripada buat perkara-perkara sia-sia. Sebab perkara sia-sia, pahala pun tak boleh, bahkan kadang-kadang boleh dosa pun. Kita mengkhianati masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita mengkhianati nikmat kita boleh menafah. Kita duduk saja je, kita rasa aku tak buat dosa gapo pun duduk saja. Tapi dengan kita duduk saja, tak apa sebab. Kalau duduk saja kita hilangkan penat untuk kita teruskan kerja hak lain pula, tu tak apa, tu rehat. Tapi semata-mata kita duduk saja, tak ada apa pun sebab untuk kita duduk saja, kita berasa tak salah pun, bukan kita buat benda dosa pun, tapi sebenarnya kita telah membazir nikmat Allah Ta'ala. Bila duduk saja tu nafas kita menyawa, kita ambil nafas, kita ambil udara, kita ambil oksigen daripada Allah Ta'ala. Bila kita duduk saja tak ada, darah kita, jantung kita bergerak, hak Tuhan buat, nikmat Tuhan beri kepada kita. Otak kita bergerak, mata kita bergerak, supaya kita panas jeng kereta, lepas tinggal. Lagu mana agak-agak kita pasal kereta, start kereta, kita boleh tinggal, masuk bilik tidur. Orang akan kata cerdik ke tak kita? Orang kata tak cerdik. Sebab apa? Sebab kita membazirkan bateri keretanya, minyak keretanya. Kita kata, tak gimana pun duduk situ je. Memang lah. Tapi tetap benda tersebut
membawa kepada pembaziran. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladhina hum an salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala cerita tentang orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, orang yang Allah Ta'ala sebut mereka ni sebagai orang berjaya. Pertama, Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun, orang mukmin berjaya. Pasti benar-benar orang mukmin ni adalah orang yang berjaya. Siapa? Pertama, orang mukmin tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dia semaya khusyuk. Ni apa ni? Tak apalah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ni hok masuk ke dalam berkaitan dengan topik yang kita sedang kecil. Allah Ta'ala sebut ciri kedua orang beriman, selepas tu dia sebut orang yang menunaikan zakat. Biasanya kalau bab semaya ni, Allah Ta'ala sebut semaya, dia akan sebut zakat. Tapi sini tak sebut, dia Allah Ta'ala tak sebut terus zakat. Dia sebut dulu tengah-tengah tak, sebelum nak sebut bab zakat, dia kata walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang mana mereka menghindari perkara-perkara hak lagu. Gapo dia perkara hak lagu? Pertama, perkara hak lagu, perkara hak boleh membawa dosa kepada kita, syirik, fitnah orang dan seumpama ni. Yang kedua, al-lagu juga dengan masuk benda tidak ada manfaat, benda yang sia-sia, benda tidak memberikan apa-apa faedah kepada dunia kita, benda tak memberikan apa-apa faedah kepada akhirat kita. Banyak perkara kalau kita nilai sehari-hari dalam kehidupan kita ni, benda tak ada faedah untuk dunia kita, tak ada faedah untuk akhirat kita. Contohnya apa dia? Kalau kita sebut orang marah, isap rokok orang. Gapo faedah dunia, gapo faedah akhirat isap rokok. Tak boleh nak royak. Paling kurang benda kita buat tak ada faedah dunia. Makan, kenyap perut, isap rokok, gapo dia faedah dunia dia? Tak ada. Bakal mudarat kepada dunia pula banyak. Sepakat ahli-ahli perubatan ni royak mudarat. Apa ni? Mudarat dia. Kita tak bincanglah hukum haram qada haram. Nanti dia kata pula, ulama dia kata makruh, ulama dia kata haram. Dia sudut manfaat tu. Dia sudut gap dia kepentingan untuk dunia, gap dia kepentingan untuk akhirat. Tak ada. Jadi orang yang beriman, orang yang Allah Ta'ala kata mereka ni beriman dan mereka ni memperolehi kejayaan, dia ketinggalkan perkara-perkara tidak ada manfaat dan tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sifat orang beriman juga adalah orang yang apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka lalui sahaja dengan menjaga kehormatan diri. Bila mereka tengok ada benda yang tak molek, mereka lalu, tapi dalam keadaan sama mereka menjaga maruah diri mereka. Pertama mereka lalu tu, mereka tak berhenti sekali, tak join sekali. Itu sudah menunjukkan maruah mereka. Mereka menjaga maruah mereka. Tengok orang duk ngopak, kita tinggalkan. Maka itu termasuk dalam marru kirama. Mereka lalu dalam keadaan mulia. Mereka tinggalkan daripada terjerumus ke dalam dosa. Itu tanda sebenarnya mereka mencari kemuliaan. Marru kirama boleh juga sebagai ulama sebut, mereka tidak ambil tindakan hak tidak sepatutnya. Bila tengok orang buat benda tak molek, dia tidak ambil tindakan hak tak sepatutnya. Lagu mana tindakan tak sepatut? Kalau tengok orang duk ngopak, dia kita apa kau tu kau. Tu bukan tindakan hak mulia. Tindakan mulia dia tinggalkan mereka. Kalau mereka boleh nasihatkan mereka. Cara tindakan mulia. Tidak menggunakan kekerasan, tidak menyebabkan mereka ni mencaci balik kita. Maka tu juga termasuk dalam marru kirama. Dan sebelum Allah Ta'ala sebut ayat ni, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala kata walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Antara tanda, antara sifat-sifat beriman ni apa dia? La yashhaduna az-zur. Orang beriman ni dia tidak membuat penyaksian dusta. Dia tidak membuat penyaksian dusta. Penyaksian dusta, dia tidak memberikan penyaksian secara tipu. Nabi SAW satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Nabi tanya, tahu ke gapo dosa besar? Nabi masa tu Nabi duk nyengking, Nabi duk nyanda. Nabi pun sebut dosa besar ni tamu syirik. Yang kedua Nabi kata dosa besar ni adalah derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian Nabi nak sebut ketiga, Nabi pun duduk. Kalau tadi Nabi duk nyanda atau dan sebagai boleh juga masuk Nabi duk nyengking, tiba-tiba Nabi duduk tegak. Nabi pun sebut qaulu zur. Antara termasuk dosa besar adalah kata-kata dusta atau penyaksian dusta. Leni ni penyaksian dusta termasuk dalam perkara
banyak berlaku dalam masyarakat kita. Orang sangka, orang ingat penyaksian dusta dalam mahkamah je. Kita jadi saksi palsu dalam mahkamah. Itu salah satu bentuk penyaksian dusta. Maulana Taqi Osman ni bila dia syarah atau dia bahaskan berkenaan ayat ni, dia kata sebenarnya penyaksian dusta lebih luas lagi dalam kehidupan masyarakat kita ini. Contoh seorang doktor, dia beri MC palsu kepada pesakit. Itu juga termasuk dalam penyaksian dusta. Pesakit dia pergi minta MC doktor, itu juga satu penyaksian dusta. Doktor pun terlibat, orang ambil MC pun terlibat. Tapi ramai dengan kita tak berasa benda ni. Bahkan ustaz-ustaz dia pun ada buat. Hamba pernah jumpa saing kita nak klinik tapi kita tak sakit, masa tu kita tahu ke. Jumpa saing, tanya, sakit kau main klinik ni? Ustaz. Dia kata, dok, ambil MC. Tanya, kalau tak sakit ambil MC buat apa? Oh, kita nak cuti, dia kata. Kalau nak minta cuti biasa-biasa ni payah. Jadi kita ambil MC boleh cuti, dia kata. Walaupun ustaz, tapi dia terlibat juga. Maulana Taqi Osman ni dia cerita, masa dia cerita dia jumpa Tok Ali. Dia duduk tempat sekolah dia. Tiba-tiba ada saya Tok Ali ni mari. Maulana lah mari. Jumpa dia. Lepas tu duduk kat sekolah dia. Jadi tanyalah Maulana ni bila nak klik. Maulana kata sepatutnya lusa esok kena klik dah. Tapi tak apa, dia kata aku urus MC ayat sakit kat. Boleh cuti panjang lah. Maulana apa tegur? Taqi Osman ni apa tegur? Dia kata tak tahu ke? Itu juga termasuk dalam penyaksian dusta. Mu sehat tapi mu ambil MC ayat sakit. Doktor tu pula mu ambil pun, doktor pun tak tengok mu. Mu dia ambil dia ayat kesayangan dia, mu tu lagi ambil lah MC. Sayang kahwin ni pergi ambil. Boleh MC. Jadi tu juga banyak hari ni kita terlibat dalam penyaksian dusta. Jadi Allah Ta'ala memberikan peringatan, orang beriman dia tidak akan membuat penyaksian dusta. Orang beriman bila dia lalu satu tempat kau ada unsur-unsur tak molek, maka dia tinggalkan, dia tidak ikut sekali. Kalau kita tengok hari ni berat dah. Kalau kita pakar secara ketat, tengok bola boleh ke tak? Contoh apa dia manfaat bola dunia dan akhirat? Contoh, tak apa, saya tak ada masalah sebab tengok bola. Sebab tu kita masa ngaji dia tengok bola sama. Ulama hadis bila masuk kelas cerita bab bola, kadang-kadang kita pula dengar ada perlawanan bola, tahu tu melalui dia. Dia kata, dia cerita. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang betul-betul menghargai hidup kita, setiap perbuatan kita kena nilai. Kalau aku nak buat ni gap dia, faedah dia, manfaat dia untuk dunia dan untuk akhirat. Kalau tak ada faedah untuk akhirat, ada untuk dunia, tak apa dah. Kita ingat ikir, boleh ikir, ada juga faedah dia. Faedah kepada kita. Boleh ikir, boleh masuk, boleh makan. Walaupun akhirat tak tahu dah mana faedah dia untuk akhirat tu. Tapi kita kena buat penilaian. So supaya kita termasuk dalam kalangan orang qad aflahal mu'minin. Orang-orang hak berjaya. Nak takrifkan al-lagu ni, benda hak lara ni sangat-sangat susah. Kita kena tengok satu persatu dari sudut gapa dia kepentingan satu perkara tadi. Kalau hari ni kat banyak sangat benda-benda hal lara dalam kehidupan kita. Cuma orang yang mukmin dia akan meletakkan, dia payah. Kalau orang ni dia banyak tahap dari sudut pemikiran dia. Ada orang yang terlalu syadid telajak kat, duduk saja tak boleh haram, dia duduk saja. Duduk saja temenung. Mana demo? Saja temenung, haram temenung. Sebab tak ada buat gapo ke? Benda lara ke? Lara dah tu. Ada orang ni tak apa. Bos kada temenung tu bukan temenung saja, mikir. Jadi tahap nak meletakkan lara tu dia bergantung kepada huruf dan juga situasi seseorang. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Bila mereka dengar benda-benda lagu, mereka akan tinggalkan benda-benda lagu tersebut dan mereka kata, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hal ni ketika mana berlaku, ketika mana orang-orang Nasrani mari temu dengan Nabi SAW. Orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy ni, bila orang Nasrani mari temu dengan Nabi, maka dia buat macam-macam fitnah, tuduh. Lalu bila mereka nak mari temu dengan Nabi, mereka terima Islam. Dan dia kafir tak boleh terima dah. Mudah-mudah boleh terima Islam daripada Nabi. Lalu mereka pun bila kawan ni tubik daripada rumah Nabi, tubik daripada jumpa Nabi, dia pun oyak macam-macam tetap
benda uduh lah tentang Nabi SAW, tentang Islam. Orang yang baru masuk Islam ni bila dengar, mereka berkata lana a'maluna walakum a'malukum. Tak apalah, kamu nak buat, mu buatlah, hak kami nak buat, kami buat. Dan mereka kata salamun alaikum. Last sekali kata salamun alaikum la nabtagil al-jahilin. Kami tak kira dengan jahil. Yang pokok kamu tinggal ke orang-orang tidak memberikan apa manfaat. Pendapatan hak tak memberikan manfaat. Pendapatan hak tak memberikan apa-apa keuntungan kepada dunia dan juga akhirat kita. Maka itulah cara dia. Seperti mana juga wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang mukmin ni apabila mereka berkecek dengan orang jahil, ada batas bila kita kecek, bila kita berdakwah. Kita ayat tak sedengar, terai tak sedengar, bahkan mereka siapa tak menyanyi, ngenye pula. Siapa tahap menganjing pula. Siapa tahap apa ni kita panggil ni, buat kata-kata huduh pula. Maka ketika tu kita hanya perlu ayat kepada mereka salamat. Dakwah ni tak semestinya kita kena oyak juga. Oyak mereka buat gapo tindakan terhadap kita, apa kena oyak juga. Ada. Dakwah ni dia ada satu peringkat. Siapa kita nampak mereka ni tak boleh nak terima dah. Bahkan mereka pula lepaskan benda-benda tak molek. Kau kita dah oyak, kau mereka buat nyanyi kepada kita, maka last sekali kita kata salamat. Itu cara beriman. Sebab kita kau banyak berdebat, kau banyak kecek dengan mereka, tidak memberikan apa-apa manfaat apa kepada mereka. Habis masa kita je. Masa kita habis. Sebab tu Nabi SAW ketika mana Nabi tengah dakwah pembesar-pembesar Quraisy ni, tiba-tiba mari Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, mari hingga turun abasa wa tawalla. Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Sebab apa? Pembesar-pembesar mari tu, kalau Nabi harapkan mereka tu boleh terima hidayah, mereka tak terima hidayah pun. Mereka mari temu dengan Nabi bukan mereka nak pihak agama. Abdullah bin Ummi Maktum ni mari temu Nabi, dia nak pihak agama. Pembesar-pembesar Quraisy ni mari, dia bukan nak pihak agama. Dia mari nak adu soalan yang menyebabkan mereka nak supaya Nabi tak boleh nak jawab. Mereka bawa soalan-soalan, mereka bawa pertanyaan-pertanyaan, mereka harapkan Nabi akan berhenti daripada dakwah. Kau tu tujuan mereka mari. Jadi Allah Ta'ala lebih kenal kalau Nabi itu puas kepada Abdullah bin Ummi Maktum berbanding kepada mereka. Wa as-sarsaruna wa hum kathirul kalam min abghadin nas ila Allah. Dan Nabi sebut dalam hadis, orang yang paling Tuhan benci ni orang yang banyak kecek, orang yang banyak bercakap. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Mula-mula Nabi sebut orang yang paling terbaik, orang yang paling Nabi cinta, orang yang paling Nabi sayang. Nabi kata orang yang paling Nabi sayang, orang yang paling dekat kedudukan bersama dengan Nabi SAW di akhirat kelak adalah orang yang paling terbaik akhlak dia, orang yang paling comel akhlak dia. Inilah orang yang paling hampir dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Banyak semaya itu sekara, banyak puasa itu sekara. Akhlak tu lebih antara benda besar juga. Kadang-kadang orang itu semaya biasa je, dia puasa tu biasa je, tapi akhlak dia lebih bernilai berbanding semaya dan juga puasa dia. Akhlak dia tu lebih besar. Ada kadang-kadang orang itu semaya dah bagus dah, puasa bagus dah, tapi akhlak tak molek. Ada Allah Ta'ala humbakan mereka dan neraka. Nabi sebut ada wanita dia semaya malam, dia puasa, tapi akhlak tak molek. Gapo dia buat? Dia kurung kucing. Dia ni kaki semaya dah, dia kaki puasa dah, tapi kerana dia kurung kucing tak beri makan kepada kucing, mampu kucing, lalu Allah Ta'ala humbakan dia ke dalam neraka. Kerana gapo? Akhlak dia tadi. Ada orang ni, ada seorang wanita, orang mai tanya dia, ya Rasulullah, dia ni tak banyak mana sedekah, engkau dia miskin, sedekah tak banyak, semaya pun gitu je, tapi dia akhlak baik, jiran-jiran tak terganggu dengan dia. Lagu mana dia ya Rasulullah? Nabi kata dia masuk syurga. Akhlak satu benda yang dinilai selain daripada semaya dan juga ibadah-ibadah yang kita buat. Dan Nabi sebut wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling aku benci dan orang yang paling jauh kedudukan dia daripada aku di akhirat kelak, kata Nabi, as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhiquna. Siapa dia? Nabi kata as-sarsarun. As-sarsarun ni wa al-kathirul kalam, orang yang banyak kecek tak berhenti. Bila kita kecek banyak, maka akan tubik daripada mulut kita benda-benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang lara, sakai, benda-benda yang melibatkan dosa. Kadang-kadang orang banyak kecek ni kat
Kita dengar sebutir-sebutir apa yang nak ayat tu kan. Kita tak boleh nak beza hak manusia bahala, manusia dosa. Semua tu berlaku daripada mulut dia. Umi nak kecek. Dia jumpa orang ni, dia kecek pasal orang ni. Dia jumpa orang ni, kecek pasal orang ni. Wal mutasyaddiqun. Orang yang lebih kurang juga. Orang yang banyak kecek. Orang sekali sini ni dia sebut orang yang mulut besar. Mulut besar lagu mana? Bukan mulut besar, mulut lebar tak. Mulut besar ni maksud dia orang yang dia bila dia kecek, dia buat mulut dia tu nak ayat dia fasih kecek. Dia tunjuk seolah-olah mulut dia tu seolah orang fasih kecek. Nabi dalam hadis lain Nabi sebut supaya lembu makan rupuk. Lagu mana lembu makan rupuk? Dia tengok lembu makan rupuk. Gana mulut dia. Tak mulut dia buat lidah dia tu. Mulut dia balik pandai tengah tengok. Kita lembu makan rupuk lagu mana? Kita duduk Kelantan ni banyak lembu. Ada orang luar mai Kelantan, dia tengok kambing. Dia tak kambing dia lembu. Kejut kita. Dia tak aja tengok rupa-rupa lembu. Dia tengok kambing tu dia kata, besarnya lembu. Pada kambing kecil ya. Dia tak aja tengok lembu. Jadi kita hok tengok semua nak cuba hati. Lagu mana lembu ni makan rupuk? Lembu sarapan pagi esok. Sebelum kita sarapan kita lagu mana? Mulut dia. Seolah dia nak tunjuk dia ni fasih kecek, maka dia buat gerak mulut dia. Seolah jadi sponsor lah mulut dia. Sebab tu Nabi kata, bila orang tanya, wal mutafayhikun, dan sahabat tanya, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun. Hak dua ni kami tahu dah ya Rasulullah. Maksud dia al mutafayhikun pula, apa dia maksud dia? Al mutafayhikun Nabi kata al mutakabbirun, orang sombong. Dalam dia kecek tu ada mengandung kesombongan, ada kecek. Kecek kat tak kalah sombong dia. Ada orang lagu ni kecek kat tak aja kalah dia. Sombong belakang dia. Padahal dia tak ada gambar satu pun. Orang ni kat kena belakang dia. Salah belakang. Jadi orang-orang lagu ni kata Nabi adalah orang-orang yang di akhirat kelak. Orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang Nabi tak suka, Nabi benci, dan mereka ni paling jauh kedudukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Sebab tu bab kecek ni kita kena jaga. Nak kecek mulut kita tu kena jaga dari sudut mimi mulut kita. Jangan buat orang ni dengar tengok kita kecek tu pasal sakit hati. Tak dengar lagi apa kita nak ayat. Dengan agahnya kita dan seumpamanya. Waqad karihallahu lana qila wa qala. Allah Taala tak suka kita ni bila kecek sebut belakang kita tahu. Ni satu penyakit kita juga. Lah ni tak sebut, ia suka forward lah ni. Sapan mesej dia dekat dia forward lah dekat orang. Segala benda dia forward. Pertama ada dalam grup dekat. Hak betul kau tak betul kau forward belakang. Tu hak banyak scammer ni berjaya tipu orang ni. Dia forward dak. Iklan dia forward. Orang petukar link hak dia forward tadi. Masuk kena scam. Jadi orang lagu ni Allah Ta'ala tak suka. Nabi juga tidak suka orang hak lagu ni. Sebab bila kita kecek ni, kita sebut belakang apa kita tahu ni, pertama hak kita tahu boleh tentu betul. Yang kedua, hak kita tahu tu boleh tentu betul dan boleh kita royak. Kadang-kadang orang ni kita kena bezakan. Benda kita tahu tu boleh tentu betul. Dua perkara lagi, benda betul boleh tentu kita boleh royak. Ada kadang-kadang benda tu betul tapi kita tak boleh royak. Ada masa kita boleh royak, ada masa kita kena jaga. Tak semua dalam percakapan kita ni boleh royak belakang tak. Ada batasan dalam kita nak kecek. Nabi sebut dalam hadis, innallaha karihalakum qila wa qala. Ni berlaku ketika mana Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dia tulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia ni duduk jauh, Mughirah duduk satu tempat, Muawiyah duduk satu tempat. Jadi tulis surat kepada Al-Mughirah. Dia minta kepada Al-Mughirah, dia kata kepada Al-Mughirah, aku tulis ke aku berdoa kepada aku, gapo pernah kamu dengar daripada Nabi SAW. Kalau dulu ada benda kamu dengar daripada Nabi, maka Muawiyah minta supaya ditulis kepada dia. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah pun tulis. Dia kata, innallaha karihalakum qila wa qala wa kasrata su'al. Dan Allah Ta'ala tak suka banyak soal ni boleh jadi tanya. Banyak tanya benda tak perlu, dan tanya benda hak tak masuk akal. Imam Abu Hanifah cerita lah ni tak. Satu hari Imam Abu Hanifah duk mengajar anak murid dia. Bila duk mengajar ni kan, dia pun pelunjuk kaki, penat dah mengajar. Lunjuk kaki kepada anak murid. Tak jadi masalah. Lunjuk kaki. Bila lunjuk kaki nak berhak, marilah masuk ke dalam masjid dia. Dia kufah. Suara hak pakar serba molek.
pakar-pakar yang molek tengok sepotong aling lah. Imam Abu Hanifah tengok kawan ni mari, dia pun selo balik sebab takut tak alim mari kan, terhormat lah kalau lagu tu. Kalau anak murid dia tak apa. Lalu mari dia pun bincang dengan Abu Hanifah. Bincang ke apa dia? Dia tanya Abu Hanifah, apa dia hukum puasa pada hari Arafah? Abu Hanifah berkata sunat muakkad. Dia bertanya balik, lepas tu kalau puasa hari Arafah tu jatuh pada bulan Ramadan, lagu mana hukum dia? Abu Hanifah tadi pun buka balik kaki, lunjuk balik kaki dia. Dia kata bukan soalan orang aling lagu ni. Jadi nak tanya tu, kita kena kadang-kadang kena study dulu benda kita nak tanya. Jangan terintah dari fikiran kita kat pau tanya selalu. Siapa benda tu tak sepatut kita tanya pun kita tanya. Perlu kepada apa ni? Cerdik. Husnul soal nisful ilm, ulama kata. Soalan yang baik itu adalah sebahagian daripada ilmu. Sebab tu kita dapat tengok banyak soalan-soalan sahabat tanya kepada Nabi. Kita juga dapat manfaat bila Nabi jawab soalan tersebut. Ada soalan yang ditanya kepada Nabi, yang buat Nabi marah. Itu juga soalan-soalan termasuk sini. Bahkan surat as-su'al, banyak soalan, banyak tanya, tapi pertanyaan tersebut tidak ada manfaat untuk dunia dan juga akhirat. Wa idha'atul mal, dan juga membazir harta. Ni benda tiga perkara yang Tuhan tak suka, Tuhan marah. Bazir harta. Al-mal, harta ni bahasa Arab panggil mal. Apa? Mala yamilu. Mala yamilu ni benda hak manusia cenderung. Kalian sebut mal masuk cenderung. Mala Muhammadun ila kadza wa kadza. Muhammad cenderung kepada sekian. Harta ni sebab manusia, jiwa manusia, fitrah manusia cenderung kepada harta. Tak ada orang tak si harta. Nak berlaku harta. Cuma ada orang ni dia nak, tapi bila iman dia tebal, dia tolak. Ada orang dia nak, bila iman dia nipih, dia pegomoh harta. Itu berbeza dari sudut tersebut. Dan Syekh kata wanzur ila hasaidi al-sin wa ma tajuruhu ala sahibiha fi qawlihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata kena tengok gapo dia hak lidah kita ni tuai. Gapo dia hak lidah kita ni tuai. Gapo dia hak lidah kita. Sini dia buat tajuk baru. Buat tajuk baru tak ada sini. Tak ada. Dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Arab ni dia ada perbahasa lagi. Dia kata lidah kita ni tiap-tiap hari menuai. Tuai pahala, tuai dosa. Jadi kena tengok gapo dia lidah kita ni sudah tuai. Seperti mana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, wa hal yukibbun nasa ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata ramai manusia ni hak dia dalam neraka ni, dia jalan dengan muka dia. Jalan atas muka, dengan muka dia dan neraka. Kita jalan atas kaki, dia jalan atas muka. Sebab apa? Illa hasaidu alsinatihim. Sebab tuai lidah-lidah mereka. Masuk neraka kerana lidah. Nabi sebut dalam hadis dah hadir at-Tirmidzi dan lain-lain. Jadi kena tengok. Kita nak kecek, setiap patah kita kecek membawa ke neraka apa, membawa ke syurga. Atau syurga apa dak, neraka apa dak. Ada ke tak lagi tu? Benda harus ada juga. Kalau benda tadi hak membawa kepada kebaikan, kita teruskan. Sebab ulama sebut tak ada hak kita menyesal lebih berbanding kita kecek. Kita tak kecek, ia tak sama penyesalan dengan hak kita kecek. Penyesalan kerana kita kecek ni lebih besar berbanding hak kita tak royak. Kalau kita di akhirat kelak, Allah Ta'ala satu amalan, tengok pada kita amalan-amalan kita buat hak tu baik pada lidah kita. Maka kita akan tengok bahawa kalau alangkah baik dulu masa aku hidup, aku tak kecek mana lagu ni, aku tak royak. Penyesalan kerana kita kecek tu lebih besar lagi berbanding kita menyesal kerana tak kecek. Ada juga kadang-kadang kita menyesal tak kecek tak. Kita suka orang tu tak royak dia. Dalam sekali nikah orang lain, nyesal ke tak? Nyesal juga. Tapi nyesal tu tak besar mana. Nak dia mandikan dengan penyesalan kita hasil daripada kita kecek. Banyak orang dia nyesal kerana lidah dia, terutama lah ni tak. Lah ni tak guna lidah, guna nulis. Tulis salah sikit di Facebook kan? Kena LOD lalu. Tulis LOD kau main gambar. Dedah tak? Kena samai selalu. Kecek buat video, kecek salah sikit, kena samai selalu. Tu bawa atas dunia kita tengok dah. Hasil daripada kita salah sikit, kita tak jaga lidah kita, maka kena samai, habis pitih, sesah hidup. Kalau atas akhirat jauh lebih lagi yang perlu kita lalui. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW dia sebut, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada manusia, ada hamba Allah Ta'ala, kata Nabi, la yatakallamu bil kalimah,
dia kecek dengan satu kalimah, ma yatabayyanu fiha, yang kalimah dia kecek tu dia tak ambil berat pun, dia kata biasa hak kecek tadi, yazillu biha finnar, tapi kalimah tersebut menjerumuskan dia ke dalam neraka yang jauh, lebih jauh daripada timur dan barat. Hadis lain, dalam riwayat lain, Nabi sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat. Ada orang, ada manusia ni, ada hamba Allah, dia kecek dengan satu kalimah, yang kecek dia tadi, hak dia kecek tadi mengandungi keridaan Allah, tapi dia sendirinya tak perasan pun. La yulqi laha balan, dia sendiri tak perasan pun besarnya hak dia kecek tadi, tapi mengangkat darjat dia. Kadang-kadang kita wisalah kok, lalu kita wisalah assalamualaikum, wisalah biasa, orang lain kita wisalah juga, tapi salah kita beri kepada orang ni merubah hidup dia. Kawan ni asal nak bunuh diri dah, dia rasa orang tak cara kepada dia, dah kita lalu tapi dia kita wisalah dia pun masuk, ada lagi orang ingat aku, ada lagi orang ambil berat aku, ada lagi orang cara aku, tak jadi nak bunuh diri. Hasil daripada salah kita tadi menegah dia daripada buat benda tak malam, maka kita akan dapat pahala. Kita berasa biasa bagi salah, tak besar mana pun menggak amal hak biasa kita buat. Atau satu nasihat, kita ayat satu nasihat kepada orang. Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, Imam Zahabi ni masa dia kanak-kanak, dia tadika, dia ada seorang tok guru dia nama Al-Barzali. Seorang tok guru dia tengok Imam Zahabi nulis, maka dia kata kepada Al-Imam Zahabi ni, dia kata khattuka yushbihu khatul muhaddisin, tulisanmu ni serupa tulisan ulama hadis. Dia pujilah. Lalu kata Imam Zahabi kata, lepas aku dengar tadi fa'assara qawluhu fiyah, gapo dia ayat tadi telah memberikan kesan kepada aku hingga Imam Zahabi jadi ulama hadis. Tunggu dia kata sepatah je kepada dia, tunggu dia kata kepada dia, tulisanmu seperti tulisan ulama hadis, menyebabkan dia pun aku nak jadi ulama hadis. Jadi ulama hadis sungguh. Kalau dijadikan rujukan siapa kali ni kita rujuk kita dia, boleh jadi tok guru dia tu kerana Imam Zahabi jadi ulama hadis ni, pakut tok guru dia pun siapa kali ni boleh pahala. Kita dah baca kitab Imam Zahabi, pakut tok guru dia boleh pahala. Supaya Imam Bukhari dah, kita dah baca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari boleh tulis kitab dia tadi kerana tok guru dia bila-bila duk kecek lah. Alangkah moleknya kalau ada orang boleh kumpul kitab-kitab pasal hadis Nabi hak sahih. Gitu je tok guru dia. Bila dia dengar apa tok guru dia tu masuk dalam hati dia, dia pun nak buat. Jadilah kitab Sahih Bukhari hak dia kumpul. Tok guru dia tu tidaklah masuk nak suruh sangat. Tok guru dia pun tidak fokus kepada Imam Bukhari, sebab situ dah ada saing-saing Imam Bukhari orang lain. Tapi kerana benda hak ringkas tu je menyebabkan terhasilnya kitab Sahih Bukhari. Boleh jadi kita duk baca kitab Sahih Bukhari hari ni secara tak langsung tok guru dia boleh pahala juga, sebab dia menjadi sebab kepada terhasilnya kitab tadi. Benda ringkas. Kadang-kadang kita bersekak orang mudah je, kita nasihat ke orang mudah je, jadi orang baik dah. Atau orang buat dosa, kita kata apa-apa lah buat dosa, kita ni hidup tak lama dah. Dia dengar lagu tu, jadi menyebabkan dia ni berubah. Hak dia ahli maksiat, dia jadi ahli ibadat. Kita dengar kata-kata kita tadi, kita ingat ke dia dengar tu masuk dengar kanan tu baik kiri. Rupa-rupa hak kita ayat dia tadi masuk dalam hati dia. Kita pun tak ingat kita nasihat bila ke dia, kita pun tak tahu dia berubah kerana kita. Tiba-tiba dia jadi orang baik, dia semaya kita boleh pahala, dia beribadat kita boleh pahala, dia berubah jadi orang baik kita boleh pahala. Ni pentingnya kata-kata baik. Walaupun kita tak kira dengan kata-kata tadi, kita tak perasan, Tuhan tetap tulis. Dan satu pesan lagi Nabi sebut, jangan itu sedap sangat. Nabi kata innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Gitu juga ada orang ni dia kecek dengan benda-benda hak boleh menyebabkan kemurkaan Allah. La yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Dia tak kasar pun. Dia tidaklah masuk ke lagu tu. Dia tidaklah masuk ke betul-betul ke apa yang ayat tadi. Tapi dia masuk neraka. Kerana hak dia ayat tadi. Kita kecek dengan orang tu. Orang ni, apa ni? Orang panah kita, orang marah kita. Kita berkecek. Dia mampu contoh. Kalau tak ada pun dengar tu, dia mati sungguh. Dia bunuh diri sungguh. Kerana apa kita ayat kepada dia, kita akan menanggung dosa dia. Kata-kata kita kecil je, tapi kerana kesal dia besar kepada seseorang tadi, menyebabkan kita menanggung dosa dia. Sebab kita bunuh dia dengan kata-kata tadi. Berapa banyak kata-kata ni membunuh orang, lebih banyak daripada pedang membunuh orang. Kata-kata ni kadang-kadang dia boleh menghancurkan hidup seseorang.
Kita dah jauh je, kita kecek. Tapi hancur hidup orang. Kerana kata-kata kita. Ada orang startlah juga dia cerita bila orang benda ni masuk apa ni, masuk mahkamah, dia balang bini dia. Dia kata kalau mu tubik pada rumah ni cerah. Lepas tu satu hari nanti dia dengar gapo hok tok tua dia ayat lah. Lepas tu dia tengok mak dia, tok tua dia tubik mertua dia hok puan ni tubik. Dia kata apa tubiknya ke ayah ni ayat gitu dah. Dia kata ayah mu biasa sejak muda gitu. Apa-apa tak tahu apa kata kali tu. Duk ayat lagu tu. Benda kecil je, tapi akibat dia besar. Apa dia akibat dia? Tak tahu apa kata kali dah berlaku cerah tadi kan. Tak tahu apa pula kali dah kan. Tak tahu dah setahu mana hukum apa ni kedudukan dia. Benda yang dia sebut tadi mungkinlah ada dosa dia, tapi akibat daripada kata-kata tadi menyebabkan duduk kali lebih pada 3 kali kan. Duduk tidak dengan apa ni, tidak ada hubungan perkahwinan. Jadi hubungan lepas tu jadi zina, anak tu pula jadi banyak masalah berlaku. Jadi kerana kata-kata sikit tadi menyebabkan kata-kata ibu dengan ayah kepada anak dia. Ni payah nak jaga. Kadang-kadang mak dengan ayah, mak dengan anak buat masalah sikit kan, tubik lalu benda tak molek. Benda tu tubik spontan yang mak dia ni tak ada lah kata nak masukkan sangat. Tapi kerana perkataan, kerana kata-kata seorang ibu ni menyebabkan jadi doa kepada anak dia. So dulu ada jiran dah, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia. Kita ni kalau betul-betul budak-budak tubik betul biasa lah, tubik betul kan, dia nak balik, lewat sikit balik kan, tubik selalu nyopoh tu bukan biasa, nyopoh ke anak dia. Segala hak dalam zoo tubik berlaku ke anak dia. Anak dia baru umur 7-8 tahun, sampai kena sopoh macam-macam. Kita dengar dia pusing, nak jadi apa anak dia ni kalau mak sopoh gini hari-hari ke dia. Jadi benda kecil tapi akibat dia besar sekiranya kita tidak pelihara dan kita tidak jaga. Ulama-ulama hadis kalau kita tengok dah, ulama hadis kau tulis kitab, banyak sebenarnya kitab-kitab dia tulis atas permintaan anak murid. Contoh kitab Nukhbatul Fikar, kalau kita ngaji ulum hadis, kitab Panasah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Nukhbatul Fikar. Bapa dia tulis kitab tadi sebab anak murid dia suruh minta. Sebab tu dia sebut qad sa'alani ba'dul ikhwan. Ada sebagian anak murid, dia tak panggil anak murid, dia panggil saudara-saudara, dia panggil sahabat-sahabat. Pada anak murid dia lah minta dia tulis. Kerana permintaan anak murid dia, tak ada anak murid dia, Tok Guru acu tulis. So nota agak mudah kita nak baca. Tok Guru dia pun tulis. Sampai hari ni kita boleh baca kitab. Kerana apa dah? Kerana permintaan anak murid tadi. Ada yang kata hak minta tu adalah Al-Imam Ibn Jama'ah. Ada kata ulama lain. Jadi kerana permintaan anak murid tadi, kita dapat manfaat hari ni. Ulama-ulama lain pula syarah kitab tu. Benda biasa je, tapi memberikan kesan yang besar. Inilah kata-kata yang perlu kita jaga. Kita bimbang takut-takut, kata-kata kita pun tak ingat dah. Tiba-tiba di akhirat kita terpaksa berhadapan dengan Allah, nak masuk kita dengan aku. Dengan kata-kata kita pun tak ingat bila kita ayat. Ini sangat-sangat besar musibah di akhirat kelak. Sebab tu lah ulama sebut lidah kita ni atau kata-kata kita ni dia serupa binatang buah, dia serupa binatang liar. Kucing sebagai contoh. Kucing ni kalau kita tak jinakkan dia akan jadi liar. Kita pergi dekat sikit, dia pun cekal kita selalu, dia akan menyakiti kita. Tapi kalau kita jinakkan dia, kita boleh main sekali dengan dia boleh tolong ikat tikus kita, dia banyak manfaat kepada kita dia beri. Kalau kita jinakkan dia, ulama sebut gitulah lidah. Kalau kita jinakkan lidah kita, dia boleh memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau kita tak jaga dia akan jadi liar. Akhirnya dia akan menyebabkan kita ni terbinasa kerana lidah kita. Sebab tu lah ulama sebut, kalau dalam tubuh badan kita ni ada satu anggota yang paling lama kita kena tahan, lidah kita. Sebab lidah seperti singa kena duduk mana tuan-tuan? Singa kena duduk di sakar dia. Kalau terlepas singa daripada sakar dia, habis orang dengar. Gitu juga lidah kita. Sakar kita mulut lah. Kalau singa tadi, lidah kita ni kita tak latih, maka buka je sakar dia, habis orang akan kena. Orang ni akan kena, orang ni sakit hati, orang ni marah. Itulah bahaya lidah. Nak tak sewi kita terjerumus ke dalam benda-benda yang telah disebutkan tadi, maka kita kena sedikit kecek. Jangan kecek banyak. Dan kena fikir dulu. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala sebut, orang yang cerdik ni, lidah dia ni sebelum dia kecek,
lidah dia ni, akal dia ni akan fikir dulu. Nak kecek, akal dia akan fikir, ni molek ke tak molek, boleh ke tak kecek. Orang yang tak cerdik ni, lidah dia akan pergi dulu berbanding akal. Dia kecek-kecek, lepas tu baru dia memikir, salah kau ayat ni, atau baru nak nyesal, baru nak fikir. Orang yang cerdik, akal dia akan pergi dulu, barulah lidah dia akan royak. Gapo sepatut, gapo boleh. Semua inilah benda susah kita nak latih dalam hidup kita hari ni. Lidah ni kalau kita tak latih, seperti kita sebut bawah ni, kalau tak latih dengan zikir, dia akan kecek mendengar. Orang yang biasa nyanyi, lidah dia ni akan biasa nak nyanyi. Orang yang biasa nak baca Quran, lidah dia ni akan biasa baca Quran. Orang yang lidah dia duk nyepah ke orang, dia akan biasa nyepah ke orang. Sepak batu pun supah ke orang, padahal dia tepuh tu batu, orang lain tak ada kaitan pun dengan dia. Jadi lidah ni satu anggota yang sangat-sangat perlu kita jaga. Perbincangan seterusnya barulah sini dia masuk. Thumma innal kalimati tusattaru wa tuktabu 'alal 'abdi wa yaraha fi sahaifihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalimah-kalimah hak kita sebut, hak kita kecek, setiap perkataan hak kita kecek akan dicatat. Wa tuktabu akan ditulis kepada setiap hamba, dan hamba tersebut akan melihat setiap kata-kata dia dalam catatan amalan dia pada hari akhirat. Itu tajuk perbincangan yang dibuat oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kita akan tengok belakang, hak gapo kita kecek akan direkod ke belakang di akhirat kelak. Setiap patah hak kita duk sebut, hak kita duk kecek, hak kita duk senyap pun akan disebut ke balik gapo kita buat. Orang yang beriman kepada Allah Taala, dia tengok ayat-ayat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, dia akan berasa takut. Bapa Allah Ta'ala sebut ulang-ulang kali, malaikat jaga, ada malaikat kita ni, ada malaikat tu nak jaga, ada malaikat catat amalan kita, ada malaikat sikit-sikit. Kenapa malaikat? Kenapa Allah Ta'ala ulang banyak kali? Sebab kita ni berasa semua takut. Sebab itulah kita tengok dalam Al-Quran sebut pun sebelum ni, kiamat berapa kali tu sebut dalam Al-Quran. Pasal malaikat catat amalan kita berapa kali tu sebut. Sebab manusia ni dia semua dia kena peringatkan balik. Dia teringat kena peringat, dia teringat kena peringat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita janji-janji supaya kita ni berhati-hati bila kita nak kecek. Ada beberapa ayat Quran yang dibawakan oleh penulis. InsyaAllah kita tengok pada masa lain. Oleh kerana lidah ni satu anggota yang paling bahaya, maka Nabi sebut sebelum ni dah, nak selamat, kita nak benda tu dalam agama kita, kita nak amal dalam agama kita, Nabi sebut apa? Nabi sebut sini bau ni, lidah kita ni kena sentiasa zikir, kena sentiasa basuh dengan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita perbanyakkan sebut Allah Taala, kita perbanyakkan zikir, insya-Allah benda-benda lain tidak akan dapat masuk dan akan lebih mempermudahkan kita untuk kita beribadat. Lidah kita ni lah dia akan menyebabkan kita ni, hubungan kita dengan Allah makin jauh, dia akan menyebabkan hubungan kita dengan manusia juga makin jauh. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis tadi, orang yang tak jaga, orang banyak kecek tadi, kedudukan dia di akhirat kelak dengan Nabi adalah orang yang paling jauh. Wa ab'adukum, Nabi sebut wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang jauh kedudukan daripada Nabi SAW. Seperti mana kita atas dunia, kalau kecek banyak kita tak suka duduk dekat dia, begitu juga Nabi tak suka, malaikat tak suka, Allah Ta'ala jauh lebih tak suka kepada orang-orang sedemikian. Bahkan Nabi sendiri bila dengan sahabat, bukan Nabi kecek 24 jam. Nabi ada ketika Nabi dengar sahabat kecek, ada ketika Nabi dia. Kita ni hak penuh dengan benda-benda hak tidak ada manfaat, tiba-tiba kita pula banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Jadi insya-Allah kita sambung pada masa lain perbincangan berkenaan setiap kata-kata kita akan dicatat dan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan lihat balik apa yang telah kita tulis dan apa yang telah kita sebut, dan kita akan sebut berkenaan golongan-golongan yang tak percaya adanya catatan amalan, seperti mana golongan Mu'tazilah yang tak percaya adanya ditulis balik catatan amalan, akan ditunjuk balik kepada kita, dia tak percaya adanya al-mizan di akhirat kelak. InsyaAllah kita akan sebut pada perbincangan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Aku ni qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.